Saya sambung sikit lah. Perempuan adalah betul, itu adalah betul. Lelaki senang kan? Dia tidur. Lepas dia tidur, dia bangkit, dia dah reset. Mengaku bila? Tak salah pun mengaku, kadang-kadang blur. Aku buat salah apa? Salah. Itu cara dia, okey. So, Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar semua? Semua muka-muka familiar dan tak familiar. Hari ni kita akan share, direct lah, straight lah. Petua penulisan, iaitu kita panggil apa tu, proses kreatif. Proses kreatif ni selalunya penulisan kreatif lah kan. Tapi hari ni boleh selit juga non kreatif pun, tak ada masalah lah. Kalau tanya saya jawab je lah kan, apa yang saya boleh jawab. Kalau saya tak boleh jawab tu, saya kata tunggu saat nanti saya fikir dulu. Okay, alright. So pertama sekali, apa yang menghalang momentum penulisan? Siapa tahu? Soalan pertama tu, yang menghalang momentum penulisan. Penulisan dia memerlukan momentum, lajakan. Kalau tak ada lajakan, tak ada. Singkat betul. Kalau tak ada lajakan, jadi kita tak bergerak. Okay. Saya bagi satu contoh yang menghalang. Satu je lah. Ini soalan yang pertama. Duk tunggu pandai. Duk tunggu confident. Kalau duk tunggu pandai, duk tunggu confident, semua kena ada PhD lah. Baru boleh start tulis. Ustaz Syed tak ada lagi PhD. Dia tulis dah. Saya lagi gelojoh. Diploma pula. Degree pun tak keluar ni, first degree. Saya dah tulis dah buku dah tu. Nampak? Jadi kita jangan tunggu pandai. Tulis dulu. Okey, apa lagi? Yang menghalang. Tunggu sempurna dapat hadiah. Dapat hadiah dah, tunggu sempurna. Okey? So betul. Kalau kita nak tunggu kita sempurna, memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Lambat lah nak start. Okey? Sini saya punya alumni saya ada banyak. 150 orang yang betul-betul khatam lah. Yang tak khatam beratus-ratus. Maksudnya dia ambil halfway. Contoh penulisan puisi ni dia ada 2, part 1, part 2. Dia ambil part 1 saja. Jadi dia tak jadi alumni lah. Dia sekerat lah. Ramai. Dan technical background, cikgu, lecturer, PhD, doktor medical berlambak. Okay? Kenapa dia pun boleh tulis? Dia pun tak mengaji pun bab sastra. Sebab dia pun tak tunggu dia pun perfect. Okay? Alright, betul lah. Kita bagi hadiah dulu. Bagi hadiah tak habis. Terima kasih. Oh, banyak ni. Okey. Nak tahu apa dulu? Nak tahu puisi ke cerpen? Cerpen, boleh. Okey, nak tahu yang antarabangsa ke yang lokal? Yang antarabangsa pun boleh ke? Okey, kita tanya lokal dulu lah. Alright. Proses kreatif tulis cerpen ni, dia ikut Tok Guru lah. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Dia punya steps. Tapi dia tak lari banyak. Dia penulisan apa pun, mesti ada introduction. Mesti ada isi. Point lah. Mesti ada penutup. Tu ya, 3 tu ya. Introduction, point, penutup. Dipecahkan lagi. Okay. Kalau cerpen, menurut saya lah, pendapat saya lah, ada 7 step. Okay, langkah yang pertama, rangka. Rangka ni kita boleh buat rangka dalam otak pun boleh, kita boleh buat rangka atas kertas pun boleh. Ada orang, dia tak mampu buat rangka dalam otak. Dia kena tulis atas kertas. Ada orang, dia boleh plan dalam otak dah. Macam mak kita kan, dia boleh masak sekali basuh baju, sekali mengumpat jiran sebelah. Yang tu nama dia boleh rangka dalam otak. Koordinate, dia boleh koordinate tau. Setengah orang tak boleh. Dia kena tulis. Dia kena letak plan dia tu. Okey, plot macam mana, hero mati ke, hero apa ke, dia kena tulis. Siap-siap. Lepas tu baru dia pecah. Okey? Macam saya pula, macam mana saya buat?
saya punya petua ni, kalau sesuai ikutlah kan. Kalau tak sesuai, saya akan boleh jadi lagi serabut. Saya punya style, saya teringat apa saya tulis. Dan saya tulis, saya tak ikut aturan. Saya tulis bagi cukup. Contoh, saya nak tulis dekat Cukaria. Cukaria nak 1,000 kan? Plus minus lah, 1,000. Saya akan tulis 1,000. Saya tulis. Apa idea saya, saya tulis. Lepas tu saya kira. Pakai word count lah. Takkan kira satu-satu je nak. Pakai word count, cukup 1,000. Ataupun 1,000 lebih sikit. Saya stop. Maksimum 1,200. Maksimum 1,200. Nah. Kesayangan Amir. Untunglah Amir sayang. Okey. So, bila cukup saya stop. Lepas tu saya buat apa? Baru saya tengok cerita saya tu logik ke tak? Susunan dia betul ke tak? Masa tu saya baru check introduction tu betul tak? Isi tu terlepas ke belakang ke? Saya akan copy semua, di depan balik. Lepas tu kan saya akan check logik geografi, logik sains, logik ilmu lintas disiplin, faham? Kita buat cerpen, memang cerpen kita tu imajinasi, memang dia kreatif, karya kreatif, tapi ada benda faktor kita tak boleh bohong. Tahu? Contohnya kita cerita Latar tu Tanjung Jaga dengan Huat, nampak tahu orang-orang? Singkap laut Tanjung Jaga Huat. Tapi hampa cerita tu tak betul. Matahari naik kot lain, matahari jatuh kot lain. Macam tu contoh dia lah. Okay? Petang-petang matahari naik kot Huat, nampak tak? Burung lah. Matahari jatuh naik kot lain, kot belakang gunung Jerai. Contoh. Sama jugalah macam kita buat pantun lah. Pantun tu pembayang dia geografi salah kan, pun salah juga. Okay? So masa tu saya akan check semua. Saya akan susun balik. Macam mana saya check latar kalau saya tak biasa pergi tempat tu? Tak biasa pergi. Tapi nak check latar tu betul tak? Contohnya di Perancis saya tak biasa pergi. Google lah. Betul tak? Jangan malu. Google, tanya AI, tengok YouTube. Teknologi dah ada. Tak perlu takut dengan AI ni. AI akan bantu kita. Okay? Jangan sampai dia hang. Sampai tanya dia sampai dia berhalusinasi. Apa kena jaga? Dia lelaki dengan AI sama. Kalau hampa kata beli cabai, dia beli cabai sebiji. Dia kena mak segenggam. Lepas tu genggam mana? Genggam anak ke genggam dia? Dia bawa anak, dia suruh anak genggam. Dapat benda tu lah. Sama, lelaki sama macam AI. Apa kena habaq? Betul-betul. Lukiskan ikan dalam sungai. Dia lukis ikan duduk atas air. Pasal apa? Pasal dia AI. Lelaki lah tu. Tapi saya janganlah. Saya memang tukang masak. Saya kerja hotel dulu. Sampai abang nak masak apa ya, saya pergi beli ingredients. Tak payah tulis. Itu kelebihan dia lah. Okay. So, first kali rangka. Sama ada dalam otak ataupun atas kertas. Okay? Yang kedua, cari maklumat berkaitan dengan cerita. Okay? Cari kod mana? Cari kod buku, cari kod enjin carian Google, cari kod dokumentari, cari kod YouTube, cari kod lain-lain lah. Okay? So Iqbal jawab betul lah, dia dah attend dah kelas. Dia CL dengan doktor. 3 orang ni. Daripada ni lah, alumni yang orang tak apa, dah lulus habis dah, khatam. Okay. Ada setengah orang yang malas baca. Tak spesial bodoh. Dia pandai ke? Tapi dia ambil maklumat kat mana? Dokumentari. Dekat YouTube. Sama, macam baca buku kan, tapi orang tolong baca kat dia. Okey. Macam Iqbal kata, tengok movie. Dia suka tengok movie. Dia kategori yang penulis novel yang malas baca buku. Dia tengok movie. Agak-agak dia boleh tulis tak novel? Boleh lah, kawan tu dah tulis dah. Akan keluar PBA KL, saya tolong promote novel dia. Merah tajuk dia. Dan merah tu kemungkinan kecil lah akan di ban. Kemungkinan kecil. Kalau suruh Iqbal tulis dengan apa, kena ban lah. Alright. Okay. Sebelum kita pergi nombor 3, tengok buku depan ni kan. Ni buku cerpen ni. Sepasang sayap hitam.
Buku ni tak menang ni. Tak menang lagi. Buku puisi tu menang lah, yang hadiah sastra Pulau Pinang. Beli buku ni, dapat buku ni free. Buku ni harga 18, buku ni 22. Untung tak? Hari ni saja. Hari lain kena bayar 18. Beli satu dapat satu. Okey, kita sambung. Lepas tu baru kita karang. Karang, tulis apa yang terlintas. Apa yang menyebabkan kita jam, kita suka nak tunggu tau. Lu ikut plot dia betul-betul. Okey. Mula-mula, tip dia. Macam makcik tu yang kampung Melayu punya. Mula-mula, dia nak masak lah. Pelayan kau makcik tu. Mula-mula, kita nak bubuh konflik kat mana? Paling best mengikut pendapat anda. Jawablah betul ke salah ke dapat dia. Senang tak? Mengikut pendapat peribadi. Cikgu Ida senang lah, dia mudah terhibur. Nak letak konflik tang mana? Tengah. Lagi? Suka letak depan. Tak aji dari kelas. Depan. Okey, pasal apa tak di depan? Tarik hadiah. Ambil hadiah lu. Cek lah. Cek mana? Cek jawab. Ada banyak mana? Sama. Okey, kita tak di depan pasal apa tahu tak? Orang kita, orang Melayu lah, orang Malaysia, orang Asia Tenggara, dia jenis bukan tak sabar, tu memang tak sabar ada juga. Tapi dia jenis simpati. Pasal tu semua kena scam. Betul, senang kena scam. Orang Malaysia senang kena scam, senang percaya kat orang, senang kena tipu lah. Cerita kita tu, kita letak konflik tu maksud dia masalah hero lah atau heroin di depan supaya orang kesian. Bila orang kesian kat dia, orang nak tahu apa jadi kat dia. Betul tak? So dia tak tinggal lah. Dia baca sampai habis. Dia kesian, duk kesian. Siapa jadi kat dia ni ya? Lu awak buat gitu kat dia, nengok. Nampak? So, tak konflik di depan. Latar ni, hak mula ni, kita kalau ikut DBP dia suruh cerita pengenalan latar. Seorang-seorang ni, heroin semua dia kena cerita tau. Background dia siapa, dia doktor ke, lawyer ke, magistrat ke, ahli muzik ke. Ahli muzik saya buat tunjuk kan. Cik Ahmad. Silap. Ahli muzik ke, macam tu lah. Jadi, itu secara orang kata apa? Konvensional lah. Kita tak konvensional kan. So, kita boleh letak pengenalan tu di belakang. Ataupun tak mau kenalkan terus, tak apa. Macam saya kan, saya suka benda pelik-pelik ni. Saya tak kenalkan terus, sampailah suruh berbicara diri, dia tu siapa dia. Okey. Dan anak murid saya ramai jadi alien. Okey, Johari Julaihi kenal? Stephanie Kaso, tu semua alien. Depa boleh jadi tikus tu boleh jadi hero. Tikus duduk dalam pokok cicak. Macam-macam. Saya ajak sikit lah depa jalan sesat. Tapi itu semua orang kata apa? Nak bagi kelainan cerita lah. Bagi orang tak rasa macam meh tau. M-E-H. Meh. Baca, hak tu ya. Macam tu. So klise. Kita bagi monyet beruk mak ye jadi hero. Memang beruk mak ye jadi hero. Saya cerita Cukaria. Cerita saya, beruk mak ye nama dia. Mak tuan dia nama mak ye. Beruk tu hero. Okey bah. Beruk mak ye tu bukan mak ye dia nama Aliah. Mak ye nama dia. Beruk naik pokok nyok tu lah. Itulah beruk mak ye. Okay, so far so good. Ada soalan? Okay, nombor 3 kita karang. Karang apa yang terlintas di fikiran. Bubuh plot di depan. Lepas tu, cerita. Contoh lah, saya beri contoh. Ayat yang mula. Bukan punchline. Dia panggil apa? Hook. Hook. Dalam cerita dia panggil hook. Hook dia, kita bagi tahu lah contohnya. Dia accident tu, dia duduk ada bawah lori. Kaki dia hilang. Kaki dia kena langgar dengan lori. Itulah buah mula dia. Kesian tak? Kesian kan? Kita nak tahu nasib dia selepas tu. Sampai habis cerita. Contoh lah. Saya memang kejam. Hero kadang-kadang mati je. Saya senang hero pergi mati bang.
Betul. Jatuh lift, putus tali, mampu ni semua. Dia kira bawah. Sampai orang tak puas hati, tak apa. Kan, jadi cerita tu belain lah orang tahu. Dan bagi orang masuk dalam cerita. Macam mana bagi orang masuk dalam cerita? Cerita tu mestilah kena visualize. Visualize. Macam dia tengok video. Macam dia tengok filem. Bila dia baca cerita, dia rasa macam dia tengok filem, dia masuk dalam tu lah. Dia imagine macam, tahu tak cerita pukul 7 tu, yang laki balik kerja penat-penat, tiba-tiba bini muncung mulut panjang 4 dekor. Tengok laki dia, padahal laki dia, apa aku buat salah ni? Rupanya dia tengok drama. Dia marah laki dia untuk menikah lagi satu. Dia marah kat laki dia sekali. Macam tu kita kena tulis cerita. Dia masuk dalam cerita tau makcik tu. Macam tu. So macam mana nak buat? Kita kena buat visualizing teknik. Visualizing teknik tu nak buat macam mana? Macam? Dia kalau detail deskriptif tau. Deskriptif dia grandmother story. Show don't tell. Yes. Correct. Show don't tell. Macam mana nak show, kita kena guna gaya bahasa show. Gaya bahasa show tu contoh dia soalan. Contoh gaya bahasa show. Okey, gaya bahasa tahu tak? Alat susastra. Bahasa Inggeris dia lah. Saya mengaji orang putih. Dia panggil literary devices. Literary devices tu dalam bahasa Melayu gaya bahasa. Tu yang saya pening tu. Orang sikit kata literary devices. Gaya bahasa tu linguistic style. Jadi tak betul ya. Kalau laras bahasa betul. Level language. Language level. Tu gaya tu laras, betul ya? Tapi gaya bahasa tu kalau translation sebenar tak betul ya. Dia kena literary devices. Okey, literary devices ataupun alat susastra yang visualize. Sebut satu. Apa dia? Main biar dia. Pandai gila, tepuk sikit. Okey, thank you. Habis ya dia. Dia ada berapa lagi? Personification tu ialah perorangan. Contoh perorangan. Jangan abang, ni orang melambai. Baru nak kata kan? Aku dah tahu dah apa. Berisik. Kita bagi sifat manusia kepada benda. Okey, contohnya cuaca panas kan? Matahari menggigit kulit. Tu visualize. Sejuk menggigit curi sampai ke tulang. Okey? Itu contoh visualize. Bila dia dengar, bila dia baca, dia rasa benda tu macam melintas kat depan dia macam video. Itu contohlah. Lagi, ni orang Kedah pandai. Orang Penang pun pandai. Apa dia? Hal sakannya, sakan. Hyperbola, betul? Hyperbola ni memang berkesan. Tengok dia tu perut dia boroi. Perut dia sama dengan dia mulut muncung. Mulut dia muncung sama dengan perut dia. Muncung. Perut dia boroi, mulut dia muncung. Nampak? Panjang 4 kelung. Tu dia 4 kelung Kedah ke kelung Pulau Pinang? Panjang. Tu nama dia sakan. Ni hyperbola ni berkesan untuk beri kesan apa tu? Visualizing. Saya sesuai. Ya. Kalau mulut muncul macam serombong kapal tu, itu orang terus berkata kan. Itu panggil apa? Hyperbola. Tapi selalunya sombong. Sebab mulut kita kan bagi mulut tu sama serombong kapal kan. Dah. Yang tu hyperbola. Sebab dia kata serupa. Bila dia serupa macam seperti tu, lagi dia tak sinonim lah sombong kapal dengan hidung. Lubang hidung pun tetap menjadi. Sombong kapal hidung lah. Tapi itu hyperbola lah. Maksud dia melebih-lebih.
Okay? Saya sungguh lapar, saya boleh makan seekor kuda. Direct translation. Direct translation. I'm so hungry I could eat a horse. Orang sikat kata. Jadi itu adalah hyperbola lah. Okay? Alright. So, lagi analogi. Lagi anafora dah. Lagi satu metafora. Kiasan lah. Bagi orang boleh bayangkan benda tu jadi dia nampak macam bergerak lah. Alright. So, lepas dah karang dah, kita karang ni kita tak non-stop tau sampai cukup 1000 ataupun 1700. Ikutlah paper mana nak hantar. Ada yang 2000, 2500. Kalau Dewan Sastra 16 pages. Lebih kurang tu. 16 pages langkau 2. Saiz 12 font, Arial. Jangan duk buat font lain. Tak boleh depa betul benda pembaris. Hang buat font lain reject, masuk tu sampah. Tu nama dia apa? Bengong. Tapi itulah dia punya rules and regulation. Kita kena ikut bengong. Okay. Alright, start. Lepas tu baru kita check. Periksa karangan, pandang dengan mata helang. Apa maksud dia? Eagle eyes, view. Di mana salah? Kita punya editor. Edit kendiri lah tu. Kita tengok, baru nampak. Kan? Mana silap? Ni tak logik ni. Biasa tak tulis-tulis tengok-tengok balik tak logik lah. Biasa tu. Kita kadang-kadang over. Kadang-kadang kita ni infodump. Biasa dengar? Infodumping. Kita memang nak, tujuan kita nak bagi latar tu nampak real. Tapi kita jadi infodump. Kita bercerita. Kita nak cerita perabot kualiti tinggi daripada kayu jati. Kita cerita kayu cengal daripada kayu cengal. Cukup lah. Hampa cerita nama saintifik kayu cengal tu buat apa? Lepas tu kayu cengal tu muat 300 tahun, tak payah cerita. Pakat cengal ni stop. Kalau cengal tu muat 300 tahun dibalok oleh pembalok haram. Tu pun penampak sekali. Piau. Banyak sangat lah. Itu nama dia infodump. Tadi tu nice. Orang boleh bayangkan, imagine, perabot kayu mewah. Kan? Jadi kita duduk sanak ni perabot buat daripada kayu cengal. Okay. Kita faham lah kan, orang kaya dan sebagainya. Alright? Tak payah cerita kayu cengal tu nak ambil kena pergi Tok Momo apa, tak payah cerita. Okay? Alright. Kadang-kadang jadi lagu tu bukan kata hampa, aku pun sama. Sebab tu kena check balik. Bila kita check balik, ni lebih ni. Ni merapik dah ni. Buat. So edit kendiri tu penting lah. Alright. So logik matematik penting, logik geografi, logik sains, logik sejarah serta disiplin ilmu yang lain. Jangan merapu. Tahu? Memang cerita ni cerita kreatif tapi jangan merapu pun. Faktor penting, faktor geografi jangan merapu. Okay? Matahari naik kot Kuala Singkiang laut pembuhung. Matahari jatuh kat situ betul. Macam tu maksud dia. Jangan merapu petrol kan. Okay, saya kena tampak dengan slipper taksi. Okay. Perbetul mana salah. Lepas tu kita perbetul mana salah. Rombak perenggan yang salah tempat. Tambah yang kurang. Buang lambakan maklumat yang tak perlu kita buang lah. Okay, alright. So nombor 5 dah. Ada soalan? Tak ada? Nombor 6, peram semalaman. Pasal apa kena perang? Dia nak buat apa ni? Nak buat wine ke? Nak buat apa tu? Jeruk madu Pak Ali. Sebelah rumah saya. Jeruk madu Pak Ali sebelah rumah saya bilang lah. Okey. Pasal apa kena perang? Hadiah. Tubuh ilham lain datang. Tak, betul tu bagi masak. Main ambil aja. Perang bagi masak betul. Betul lah perang bagi masak. Apa perang pisang pasal apa? Nak bagi masak kan? Takkan nak bagi busuk. Tahniah. Okey. Kita perang nak bagi dia masak lah. Nak bagi dia sesuai untuk di-serve kepada orang. Okey. So, kita tidur semalaman. Lepas tu kita bangun mayang subuh. Kita bangun mandi-mandi sembahyang subuh. Serak tak? Serak. Semalam kita tulis sampai pukul 11 lebih. Ke 12 lah, hampa muda. Saya 10.30 piak lah.
Arwah baik orangnya. Dah tua, mana boleh. Tak tahan mata. Okey, pukul 12 hampa tidur, esok pagi hampa bangkit, hampa tengok balik. Nampak tak? Mesti nampak macam-macam benda hampa buat yang salah. Sebab tadi dah letih kan. Sebab tu kita kena faham. Esok pagi kita tengok dengan mata dan fikiran yang segar. Nampak dah, lah merapunya aku. Awak teruk ingat ni, macam tu lah. Okay. So masalah, sebab saya pakai banyak topi, saya juga merupakan seorang editor. Jadi kesalahan sebab penulis. Tapi tak apalah, tak payah improve pun sebab tak kita dah kerja editor. Kan? Okay, struktur ayat selalu problem. Dia kalau dalam cerpen, kita tak boleh teruk sangat lah grammatical error tu. Sikit-sikit tak apalah, kita boleh kata kami pakai lisensia poetika. Kalau sajak boleh, lesen besar sajak ni kita boleh buat keterbalikan kata lah, semua boleh, orang tak marah. Okay? Lepas tu tanda baca ikut suka kita. Nak buat M dash pun boleh. Tak kira dia kata AI pula. Nak buat N dash pun boleh. M dash jangan tekan enter, sebab dia jadi panjang. Tekan 2 kali. Ini human buat. bukan AI buat macam tu. Okay? So kita tak apa sangat. Tapi kalau cerpen, cubalah ikut grammar lah. Kata bahasa yang betul lah. Okay? So saya pengajar Inggeris. Grammar saya D. Penulisan saya A. Orang sastra memang macam tu. Grammar out. Orang sastra memang grammar out, tapi penulisan A. Semua A+, A+. Mainlah tulis apa pun. Teater pun saya boleh dapat A+ tau. Tapi saya taklah buat dengan katik tu. Macam depa tu, tengok betul. Ada pula tunjuk kat orang. Buat seorang-seorang dah kan. Lok lang. Okay. So, kenapa kita peram, kita data dah. Lepas tu kita editkan diri. Maksudnya kita imagine kita editor. Lepas tu imagine orang yang baca tu adalah kita sendirilah. Kita edit untuk pembaca kan. Jadi kita imagine kalau aku hantar dekat pembaca ni, dia boleh terima tak macam ni? Adakah dia akan rasa macam betul ke tak betul ke? Okay? Alright. Ada soalan? Saya bagi awak. Sampai cikgu nak berhenti. Nak tanya. Saya 3 hari 3 malam dia cakap. Tak habis ni. Nak tanya. Saya adalah menulis sikit-sikit kan kadang-kadang bila hantar. Tipu. Bila hantar ni selalu bergaduh sikit kan dengan editor ni. Kadang-kadang kita editor ni kadang-kadang dia tak faham kita nak cakap apa. Jadi kadang-kadang dia suka tukar. Dan kadang-kadang dia tukar tu, dia dah tukar maksud kita sekali kan. Tapi mungkin kadang-kadang kita rasa macam, walaupun kadang-kadang dari segi tata bahasa, rigid dia mungkin dia betul lah. Tapi kita, sebab penulisan ni, dia bukan tujuan dia adalah untuk dapat tata bahasa yang betul. Dia adalah untuk menyampaikan idea ataupun cerita kan. Jadi kalau yang tu pandangan cikgu macam mana? Pandangan saya memang lok-lang. Pandangan saya, menulis ni adalah komunikasi. Communication is the process of passing information and understanding from one to another. Itu je. Tak kisahlah grammar out pun dia faham. Itulah stand saya, sebab tu dia tak bagi saya jadi hakim. Jahanam. Okey, saya ni bukan mempromotkan grammatical error. Saya ni adalah orang yang logik tau. Orang technical, orang management. Memang dia nak tengok numbers, nak tengok benda-benda logik. Jadi bagi saya, information tu sampai. Sebab tu saya dengan biblio senang. Saya akan tanya nombor telefon penulis. Saya tak puas hati, saya contact dia, telefon dia, tanya, video call. Nak kata apa sebenarnya ni? Saya nak makna dia tak lari. Sebagai editor, saya boleh je buat macam saya kata tadi. Saya amat kata, ubahlah bagi grammar betul. Tapi apa yang dia nak sampaikan tak sampai. Kan? Dia nuansa tau, nuansa ni dia tak sama. Nuansa orang utara lain, nuansa orang selatan lain. Orang utara tu,
Dia kadang-kadang dia cakap macam sekerat tau, tak habis. Memang style dia macam tu. So orang selatan tak faham. Editor pula orang selatan, penulis orang utara, jam. Berkelai raya rendah. Memang macam tu. Sebab tu saya tahu, pengalaman saya kawan-kawan saya duk cerita. Okey. Apa nama penulis-penulis lama Pulau Pinang ni kan. Merongok kat saya, cikgu tahu tak, saya punya cerpen Jahanam, lunyai, upah habis semua. Takkan orang Penang cakap KL, betul lah. Kawan tu dah bubuh dalam dialog bahasa Pulau Pinang. Tak logik orang Penang cakap KL. Betul tak? So kita boleh bubuh dalam inverted dialog punya buka kata tutup kata tu, bahasa Penang tak salah. Serupa kita pergi cakap dengan waiter di Perancis. Dia vous ne payez pas, vous ne mangez pas, doh. Dia kata. Apa dia? Maksud dia, hang tak boleh bayar, jangan makan, sila keluar. Dia kata. Lembut dia cakap kan, tapi dia maki kita kan. Tiba-tiba waiter Perancis tu cakap Melayu dengan hang. Cik nak order apa? Kepala otak hang. Macam tu memang kena tampak dengan slipper taksim. Tak logik. Orang Perancis, adakah dia macam Bangla duduk di Malaysia? Kalau Bangla logik. Abang, mau makan apa? Kita pergi Bangla, dia cakap macam tu sebab dia biasa duduk KL. Logik lah kan? Ini tak logik. Bila tak logik, memang bagi saya lah, dia membodohkan pembaca dia. Dia tak hormat pembaca. Disrespect kawan tu punya kecerdasan. Jadi kita janganlah sampai level tu. Macam Syed Ahmad kata tadi lah, apa yang dia nak sampaikan tak sampai. Sebab nuansa dia berbeza. Okay? Nuansa ni dia mempengaruhi apa tau? Geografi juga. Macam orang Baling dengan orang Puchong kata lain. Cakap pun lain. Tak today. Why not today? Tomorrow lah. Kawan-kawan tu tak today. Bukan today. Tak tahu Tak today. Macam tu lah. So, itulah. Habis lah. Soalan dia dah terjawab. Ada lagi soalan? Tak sejam ni kan? Puisi tak masuk ni? Okay, good. Kalau terlebih tu bagi signal lah. Sebab saya kadang-kadang dia tidur boleh cakap. Umur saya, kahwin dengan saya 35 tahun kan. Dia kata abang cakap bahasa kadang-kadang pelik dalam tidur. Macam nak dengar macam Jawa tak Jawa. Padahal bukan keturunan Jawa. Kalau cakap Siam, betul tu nenek saya memang Siam. Orang letak ni Saka Siam masuk lah. Betul lah kan. Ni tiba-tiba cakap Jawa. Jam. Sanskrit. Okay, kita masuk puisi. Alright. Puisi ni, proses kreatif dia. Boleh recap if I miss something. Okay. If you miss, I give you this. Okay. Nak ambil? Ada scripting lah. Okay alright. So proses kreatif menulis puisi ni dia ada 5. Kalau untuk guru lain mungkin ada 6, 7. Kalau sastrawan negara mungkin ada 10. Tapi dia lebih kurang sajalah. Kalau saya 5 saja. Mula-mula perhati usia. Dia perhati. Yang kedua tangkap. Bukan tangkap orang. Tak payah pergi pegang tak ada orang pula berdosa haram. Jadi tulis. Lepas tangkap tulis. Lepas tulis peram. Macam tadi kak dia kena peram. Lepas peram edit. Editkan dirilah. Okey. Apa yang kita perhati? Ada lagi satu. 2. Ada lagi satu. Apa yang kita perhati? Kehidupan harian. Betul? Nak ambil aja. Apa ada dua lain? Dia sebab AJK memang tak dapat aja. Dia pengenalan diri. Betul lagi? Kisah tragis dalam hidup. Okey. Betul. Memang betul. Tahu hampa nak tulis puisi ni, hampa ingat apa? Nak kena masuk dalam gua ke? Nak kena duduk tepi pantai tengok burung ke? Burung camar baru dapat idea. Tak. Hampa baca berita. Berita tu isu semasa pun boleh jadi puisi. Tahu Cikgu Ida tulis puisi sehari berapa? Kalau my zone pula, musim dia aktif 4 dia boleh tulis. 5 dia boleh tulis. Kalau dia murung 10 dia boleh tulis murung. Kalau dia murung lah. Kita manusia biasa.
Saya duduk tak duduk tu sit no sit kan. Sit no sit, duduk tak duduk, murung. Tak lah, dia adalah benda yang menyebabkan kita murung. Kadang-kadang kita murung. Bila murung, banyak puisi boleh keluar. Ini teori yang tak dibuktikan. Tapi kalau hampa tengok puisi orang Indonesia, touching tak? Sebab apa? Sebab masalah. Makan tak cukup, kerja tak ada, pajak mahal. Cik, aku datang jadi hidun. Pajak mahal, lepas tu apa lagi? Pekerjaan tak ada. Jadi kita kena menggalakkan kemurungan lah. Ada. Kita tak menggalakkan kemurungan. Fakta dia lah. Bila kita susah hati, kita akan banyak idea. Bila kita gembira, habis kuat satu idea. Satu dah puisi akan keluar. Kan? Bila kita gembira, tepuk tangan tulis lah. Okay. Matamu berbahasa bunga. Cik. Bila dah tua, punya pasangan. Masa muda, matamu bahasa bunga. Masa tua, hantar mesej, Pak Hang, makan dah siap. Main makan, tak WhatsApp. Padahal rumah kecil ya. Lawak. Okay. So, kalau kita bahagia pun kita boleh mengeluarkan puisi lah. Paling senang tak tulis puisi siapa dia? Dr. Nazif pun. Dr. Nazif paling senang tulis puisi. Dia kalau tak boleh tulis, saya nak jentik dia sekali. Tandai dia. Sebab apa tak boleh? Sebab orang main cerita problem kat dia. Dia lebih faham macam apa? Psikiatris lah. Cik ada masalah apa ni? Saya sikit pot. Ataupun orang muhur nak dapat OT kan? Nak dapat apa? MC muhur kan? Dia dah tahu dah. Kawan tu langkah masuk, dia dah tahu dah. Dia nak muhur OT. Cara nak dapat OT, nak OT lagi. Mentang lah kelang tak ada OT. Cara nak dapat MC kan, batuk kuat-kuat depan dia, semua elok kat muka doktor, dia mesti bagi. Tak payah buat makau dalam mata orang. Semua take lama orang. Buat sakit mata. Okay? So, tak semestinya masalah kita lah. Kalau CL tadi dia boleh sedut, dia tak boleh lepas kan. Dia kena lepas ke atas puisi, ke dalam puisi. Jadikan puisi CL. Senang, tak payah pening-pening sangat. Pening lah juga, kita manusia normal lah. Tapi kita lepas ke atas puisi. Okay? So, hampa tengok ah, musim-musim orang tu di titik terendah dia akan tulis puisi sedap. Pasal apa tau? Dia punya feel tu ikhlas, jujur, sampai. Macam tu. So, boleh tahu tak? Orang lama baca puisi dia boleh tahu lah. Macam saya memang makanan saya lah, puisi saya minat. Bila saya baca, saya boleh tahu tau dia fake perasaan dia. Tapi memang cantik puisi dia. Puisi dia boleh menang. Anugerah pun boleh menang. Tapi dia fake. Sebab dia tak ada tu. Roh dia tu. Roh dan kejujuran tu tak ada. Dia pandai main kata-kata. Orang kalau dah sampai level pandai main kata-kata tu, dia tulis puisi dah tak sedap. Serius. Sama. Sastrawan negara. Dulu masa dia muda, dia tulis puisi sedap. Bukan semua lah. Sesetengah lah. Lah masa dia tua dah, pandai dah main ayat. Keikhlasan tu tak ada. Contoh tak boleh. Saya kena saman. Contoh saya kena saman. Okay? So, kita perhati keadaan sekeliling kita, pengalaman sendiri, pengalaman orang lain, pembacaan, pemerhatian dan ilham. Okay? Jangan tunggu idea tu main. Kita buru idea. Macam mana nak buru idea? Tengok movie, gambar Korea, teriak api ya. Saya boleh buat puisi. Kan? Hampa ingat apa? Orang lelaki tak teriak. Tambah-tambah dia dah tua. Rapuh tau. Orang lagi tua lagi rapuh. Saya tengok gambar Korea memang keluar air mata. Saya tak nak teriak. Tapi teriak. Saya tak nak teriak tapi dia keluar air mata. Sebab orang tua dia rapuh. Tahu? Masa muda tough. Tengok gambar tak teriak. Marco duk teriak. Tengok wayang lah dulu-dulu lah. Marco teriak kita relax lah. Loh ni gambar Korea duk murung pun aku teriak. Okay? Alright. So itulah. Alright. Jangan tunggu ilham. Macam mana nak buru ilham? Tengok YouTube. Baca berita. Baca buku, of course lah. Baca buku jangan baca buku satu je. Jangan baca buku sastra je. Baca buku lintas disiplin. Semua. Buku psikologi, buku pendidikan Ustaz Suhaib, buku filosofi Syed Ahmad. Baca. Okay? Baca Merah. Itu kena baca promosi. Novel Merah bakal keluar PBA KL. Tak lah kan. Kiri janji saya pun buku saya akan keluar PBA KL. Kiri punya janji tak tahu lagi lah betul ke tak kan. Tapi buku saya akan keluar buku esei.
Ini pertama kali non-kreatif. Dia ada kenyalang lah. Kenyalang buku ni kiri punya juga. Nama lain lah. Untuk ilmiah kenyalang. Okay, so ada soalan? Tangkap. Apa maksud tangkap? Bila dah ada pemerhatian, kita kena tangkap. Maksud dia, okay, puisi ni adalah dia berkenaan dengan momen. Tahu momen? Saat itu. Kita kena tangkap momen tu lah. Jangan bagi lari. Macam mana kita nak tangkap momen tu? Okey, contohnya ada satu insiden yang mencetuskan idea menulis puisi, tapi hampa delay. Hampa tak apalah. Sagilah tulis. Esok lah. Tak jadi. Momen tu hilang. So kita sebab manusia yang sibuk, kita nak momen tu, tapi kita nak tulis puisi yang sedap. Kita tak mau momen tu terlepas, tapi kita tak boleh tulis lala tu. Kita nak buat macam mana? Catat dulu. Lepas tu tangkap gambar, rakam, buat video. Sebab zaman teknologi kan, takut apa? Buat video. Bila hampa buat video, balik hampa buka video tu, hampa boleh tulis sebiji momen tadi. Contoh Mega. Mega warna oranye ataupun warna apa? Kuning ke. Lepas tu hampa nampak ada burung camar. Klise. Burung camar tu dia terbang nak balik ke sarang dia lah di darat. Hampa tengok di laut ada pulau, ada kolek, ada pancang dan sebagainya. Hampa akan lupa benda tu. Sebab benda tu dia relate dengan perasaan pada ketika itu tau. Pada ketika lain, hampa dah tulis relate dengan perasaan ketika lain, tak jadi lah. Sebab tu kita kena relatekan emosi, perasaan kita masa kita tengok gambar tu. Kita tengok balik, dia main balik emosi tu. Sebab tu kena rakam. Okay? Tulis secara narration dulu dekat telefon bimbit ataupun buku nota. Kalau old school dia bawa buku nota. Macam Apek Joikan tu, buku 35 dalam poket dia. Kalau yang orang moden ni, dia pakai handphone lah. Ambil gambar sebagai rujukan. Jika anda tidak tangkap dan simpan momen itu, anda akan lupa. Dan dah tak jadi dah. Dah tak jadi lah. Silat-silat jadi salah, silat-silat jadi fake. Okay? Alright. So, naik gunung, naik bukit, nampak awan kapet, rakam. Saya balik tulis puisi. Jangan biar dia let go macam tu. Saya tak boleh nak imagine macam mana awan kapet tu. Setengah orang dia boleh, dia ada daya imajinasi dia, daya ingatan dia kuat. Tapi kalau jenis makan Maggi ni, lupa lah lagi kan. Kurma tak mau makan, asyik makan Maggi lah, lupa. Okay, so yang ketiga, tulis. Ni baru tulis. Tadi tulis secara narration, maksud dia buat ayat panjang. Ni baru ubah ke dalam bentuk puisi yang kita suka lah. Okay, nak tahu bentuk puisi kena masuk kelas Cikgu Ida. Panjang tu, 4 jam baru boleh ajar. Ni promote lah ni. Satu kepala RM60 saja. Murah. Zaman ni tak ada lah. Saya seorang lah. Mereka kata cikgu ni betul-betul bagi jahanam apa? Market orang lain. Bukan saya bagi jahanam market orang lain. Saya jenis kesian. Saya jenis kesian nak fikir nak mengaji puisi ke nak beli beras. Jam. Saya fikir yang tu. Orang rumah saya tahu perangai saya. Dia kata, orang tua-tua hampa suruh dia cas 100 tobat, dia tak cas. Dia duk fikir macam-macam. Daya imajinasi. Okay, so kita ubah ikut. Contohnya kita nak buat puisi, kita nak buat sajak. Kita ubah jadi sajak. Kita pangkas, kita bagi compact. Kalau kita nak buat puisi prosa, kita prosakan jadi panjang. Okay? Kalau nak buat saduka, pati dusa, apa bala semua boleh buat. Ataupun kita nak buat tangka ke, haiku ke, ikut suka kita. Okay? So masukkan gaya bahasa, tambah, pangkas, edit. Siap. Okay? So kita padatkan ikutlah gaya bahasa yang sesuai dengan nada. Gaya bahasa sesuai dengan nada. Gaya bahasa tu, bahasa yang kita guna tu, gaya dia, alat susastra dia sesuai dengan nada. Apa maksud dia? Okey, untuk orang yang deklamator dia baca puisi ada nada tak? Kau straight forward dia baca.
Ada nada kan? Okey. Nada tu menggambarkan apa? Perasaan. Perasaan. Perasaan siapa? Deklamator. Bukan. Perasaan penulis asal. Deklamator hanya bawa. Dia macam pembaca skrip. Dia akan feel watak tu, dia akan lakonkan. Sama. Sebab tu dalam puisi dia ada nada, tone. Tone tu penting. Dan orang yang deklamator yang fail ialah dia tak faham tone. Dia tak faham perasaan originator penulis tu. Dia kena agak-agak ya. Dia kalau dia kawan baik kawan tu senanglah telefon lah tanya. Wei, saja hang tu hang asal apa masa tulis? Dia abang kan. Ni dia agak-agak saja. Oh dia tahu saja patriotik selalunya saja hari kemerdekaan kan. Dia baca dari mula patriotik tu. Padahal ada satu rangkap tu dia memperli. Perli dia bukan patriotik. Nada dia sinis. Tahu? Ada dia marah. Dia tekuk tau, dia marah. Bangsa ini. Dia kata. Padahal bukan. Semangat ni. Tapi dia dah sedih lah. Dia duduk tengah semangat. Tiba-tiba dia masuk-masuk tu. Dia berhenti saat. Dia ada pause. Jeda. Dia jeda betul. Bangsa ini. Tiba-tiba dia sedih kan. Tu nada lah. So nada kena betul lah dengan pilihan kata. Kalau pilihan kata tu marah, nada marah lah. Kalau pilihan kata tu lembut lah. Okay? Alright. Macam tadi bahasa ni lah. Bahasa Jepun. Dozo ukake kudasai. Dozo ukake kudasai. Salah ha? Silakan duduk. Sila duduk. Memang salah ha? Salah. Marah dah. Sesuai dengan nada. Rumba jokar. Okey. Siap sampai ke perang. Macam tadi ke, kenapa kita perlu perang? Sebab kita nak hidangkan yang sedap-sedap kat orang. Jadi kita kena perang semalaman sebab itulah. Okey? Sebab itulah. Jadi kita edit dengan mata. Lepas tu edit dengan mata yang segar. Usah cepat puas hati terhadap karya sendiri. Ada orang dia ada masalah ni. Dia cepat puas hati. Dia punya style puas hati serupa dia sastrawan negara. Pada sastrawan negara pun edit 4 kali tau. Saya tanya Muhammad Haji Saleh ni. Dia adalah orang yang agak rapat lah dengan saya. Sebab apa tau? Sebab bini dia tu, saya tengok ada agak guna tau. Apa tak guna? Bini dia suka bini saya. Kancing. Sebab tak tahu lah daripada orang chemistry. Jadi bila dia main Penang, dia akan main rumah saya. Muhammad Haji Saleh ni sastrawan negara main rumah saya. Jam. Bukan saya pergi rumah dia. Sebab tu saya tanya. Dia kata apa tau? Saya edit bukan 4 kali. Lebih pada tu. Tu tak confident lagi. Sastrawan negara kot 5,000 sebulan. Dia pun tak confident. Ni kita tulis sekali lah. Terus bubuh kat dekat ni sosial media. Lepas tu bila orang kutuk marah. Jam. Aduh, hampa letak dekat Facebook tu memang dah bersedia untuk dikritik. Jangan nak marah. Bila orang kritik tu bagus. Kalau orang biar dia lalu, maksud dia apa? Tak baca satu, tak minat. Tak heran. Macam si L kata tadi boleh jadi ke? Salah grup, salah apa? Salah klik. Salah circle. Klik kita salah. Okay? Alright. So, ada soalan? Saya ada lagi satu soalan. Tanya cepat. Jangan lupa RM22 dapat hadiah satu buku RM18. Yang ni buku ni cerita pasal PKP. Apa boleh ya? Apa biasa kenal kan PKP? Apa baca ni apa tu? Allah maaf sedihnya PKP. Buku ni daripada Beruk Mak Ye sampai ke dalam parlimen semua kena kutuk. Okay? Tapi DBP boleh pas rasanya. Sebab semua kita panggil apa? Berlapik ya. Bukan direct. Kalau direct kena gari lama dah. Apa kena jaga? Jangan direct sangat. Jadi kena gari. Kan? Siapa nak yang ni? Puisi punya. Habislah lambat-lambat.
Duk fikir pula. Soalan. Macam mana nak cari macam kita tulis saja. Macam mana kita nak cari kita punya identiti? Okey, identiti kita akan main lambat sikit. Surprise jawapan tu. Okey. Untuk dapatkan identiti sendiri dia perlu masa lah. Kan? Kita ni macam orang Singkat kata, do not fly into flying. Faham? Maksud dia, janganlah cut cost pula. Shortcut. Jangan shortcut. Kita menyulong dulu, menerap dulu, menyulong, lepas tu merangkak, lepas tu berjalan, lepas tu baru berlari, lepas tu baru terbang. Do not fly into flying tu maksudnya shortcut terus nak terbang. Tak boleh. Sebab apa? Dia normal sebenarnya tau. Kalau kita mula-mula menulis ni, dia ada bayangan penulis yang kita suka. Okay, macam saya punya buku, first time orang baca, orang kata apa? Ini adalah buku Muhammad Haji Saleh. Nama Sanusi. Tahu, saya kena dekat buku apa? Hak yang duk ulas buku tu apa nama? Apa nama web tu? Tak ingat lah. Naim Goodreads. Naim punya pasal kat dia. Goodreads tulis, saya baca sajak ni macam saya baca sajak Muhammad Haji Saleh. Jadi buat apa? Tu buku kedua tau. Buku kedua berapa tahun dah menulis? Tak boleh. 2015. 2015. Cuk. Maksud dia 5 tahun menulis masih nampak bayang Muhammad Haji Saleh. Lah ni tak ada dah bayang tu. Lepas 15 tahun. Jadi Iqbal yang dihormati kena tunggulah 5 tahun ke 6 tahun ke baru hilang lah. Baru main gaya tersendiri. Gaya tersendiri tu ada. Kan? Macam lah ni gaya saya dah ada. Dalam sajak saya tak eja tutup. Saya eja katup. Itulah gaya saya. Kok mana apa akan keluar katup? Katup, K-A-T-U-P. Maksud dia jati diri. Orang Kedah. Orang Singkat. Betul? Ada lagi soalan? Kalau nak jadi penulis macam cikgu, berapa lama diperlukan masa yang diperlukan untuk jadi pro macam cikgu? Nak jadi pro kau? Kalau Ustaz nak, yang ni agak subjektif lah, tapi dia ada soalan yang legit lah. Okay, nak bagi pro ni dia kena buktikan lah kepada masyarakat sastra bahawa kita pro. Pertama sekali kena menang hadiah sastra. Aduh, penat. Kena menang hadiah sastra. Lepas tu bila kita dah menang, naikkan kredibiliti kita dalam hakim, jadi hakim. Okay? Sebelum jadi hakim, sebelum jadi hakim kena jadi pembimbing. Bila hang dah pandai bimbing, baru boleh jadi hakim. Ini semua akan bina kerjaya kita lah. Sampai last sekali, jadilah macam saya kan. Saya pembimbing, saya hakim. Saya editor dan penterjemah. Dia ada interconnection. Bila semua tu ada, berserta dengan sijil lah. Hak tu tak boleh buat apa dah. Credential kena ada. Orang nanti tanya hang mengaji kat mana. Saya mengaji pengajian Inggeris. Major penulisan sastra. Walaupun bahasa Inggeris, walaupun saya berkarya dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun terror juga. Baru ni mereka menang antarabangsa, finalis, kan? Jadi yang tu semua credential lah. Hak tu lagi akan orang akan pandang kita, orang tak, wih dia ni finalis lah, international punya. Mesti dia boleh mengajak bab ni. Okay? Dan dia boleh jadi penulis yang baik. Orang nak offer kita tawaran menulis, ataupun saya nak recommend anak buah saya ni saya punya ni Cura Lara lah apalah Iqbal, lagi siapa? Dr. Nazif. Saya boleh recommend tau dekat penerbit. Sebab orang percaya kat kita. Sebab kita ada credibility dan credential. Jadi bila saya kata contoh lah, saya kata okay, Dr. Nazif punya manuskrip bagus. Saya tanyalah. First saya akan tanya penerbit yang sastra dululah. Hang tengok Ustaz, dia ni punya style macam mana, hang boleh terima? Kalau hang boleh terima, ambil hang lamarlah dia. Macam itulah. Dan saya memang buat tau benda ni. Saya bukan cakap saja, saya buat. Okay, saya buat. Saya akan bagi tahu contoh kiri lah. Saya beritahu kiri, hang tengok Ustaz, Stephanie Kasuk. Cuba hang tengok, hang baca. Hang berkenan tak? Oh, dia pun tengok. Oh, saya berkenan lah. Berkenan, minta lah dia. Contoh lah. Dan memang orang akan dengar.
orang akan kata betul macam tu. Level tu kira okey dah lah. Tapi nak dapat level tu lah kena buktikan kepada masyarakat sastra kita kata kita boleh. Tapi maksudnya bukan menulis je lah, kena buat banyak Yes, benda. dia ada kurikulum yang berkenaan. Contohnya kan, saya dapat offer pergi mengajar di Sarawak. Tinggi tau dia bayar. Senang-senang dia nak offer. Kalau dia tak confident. Pergi mengajar penulis muda Sarawak cara menulis puisi. Last year. 5 hari, 4 malam kot. Duduk di hotel, semua tanggung. Turun flight, ada orang main ambil. Rasa macam VIP lah. Lepas tu pergi mengajar. Itu gelak rumah-rumah. Tempat-tempat pipi dengan member. Anak buah saya juga. Apa. Lepas tu, balik. Dia tak akan panggil punya kalau dia tak yakin. Jadi, itulah. Dan dia ambil masa lebih kurang 10 tahun lebih lah. Untuk build kerjaya dalam penulisan di Malaysia, saya ambil masa 10 tahun lebih. Sekarang dah 16 tahun dah lah. Sekarang dah orang kata apa? Okey dah. Kabel kena ada. Kabel kena ada. Dia bukan kabel kena ada. Dia tak semestinya kabel tu kabel besar-besar Batang Pinang ke, besar-besar pokok cengai ke, tak payah. Kabel tu hang kena baik dengan orang, hang jangan berkelahi. Hang jangan cari pasal. Dengan siapa tahu? Dengan editor. Kalau hang jumpa mereka di Persatuan Penulis, di perjumpaan penulis dan event-event sastra, belanjalah aiskrim Mokti ke apa. Jangan kedekut sangat. Belanja aiskrim Mokti satu je, berapa dik ya. Dia bagi kat hang satu esei tu 200 kot. Aduh. Tu bukan rasuah. Saya kerja kilang Jepun tau. Jepun tak bagi rasuah. Makan dia bagi. Saya tanya bos saya, "Bos, kalau orang nak belanja makan boleh tak?" "Oh, boleh dah. Bagi duit jangan ambil." Jepun punya style. So, bagilah Mokti satu lah. Modal di Sarawak. Mokti 2. Satu dekat Fazli, satu lagi dekat tu TC. Tak bagi dah kok. Umur 40 lebih. Maksudnya dia memang repo lah. Repo, ya. Bil repo jangan cari pasal, jangan duk pi komen yang bukan-bukan dekat depa punya Facebook. Depa ni sebenarnya depa akan ingat sampai mati depa punya buat salah sekali. So jangan cari pasal lah. Macam saya memang tak cari pasal. Saya okey je, nominal. Tengah-tengah. Tak sokong, tak ni, tengah-tengah. Tapi bila Ada isu dengan editor mana tu? Banyak cerita. ada lagi soalan. Kalau tak ada, saya nak tanya satu soalan. Siapa boleh bagi saya dapatan daripada sesi kita hari ni? Saya bagi hadiah. Apa yang dia dapat lah dari sesi yang last ni. Sesi yang orang dah mata kuyu dah time ni. Dan lepas ni Kompura akan buat benda ni jugalah, tapi topik lain lah. Hari ni kan topik apa nama proses kreatif. Lain kali proses lain pula. Dia proses menulis ni 7 hari 7 malam tak habis. Kalau cakap saya ni sebenarnya introvert. Kalau bagi mic lupa daratan. Betul, saya introvert tau. Saya introvert yang terpilih. Kalau saya duduk dengan di kalangan penulis saya boleh cakap. Tapi kalau saya duduk dengan geng bukan penulis saya jam. Serius. Saya jam, tak ada idea. Sebab nak cakap buat politik itu lain. Kan? Orang kampung pula kan tak tahu. Hang kerja apa Sanusi? Kerja kilang. Hang tak kaya muda apa tua kerja kilang. Hang cukup makan ke? Hai, kerja kilang manager kot. Diam tu. Senior manager kot. Aduh, penat. Tak boleh nak explain kat mereka. Aduh, penat. Kan? Soalan ni. Okey. CL. Bagi mic saya kat CL. Malah. Okey, Dapatan saya adalah siapa-siapa pun boleh menulis, tak kira background, dengan syarat dia berani tulis, dia terus tulis dan dia terus belajar menulis, tambah ilmu di kemudian hari. Itu saja. Betul? Nah, ambil dia. Dia bukan AJK. Tapi dia memang saya punya alumni. Kira tak cik ke. Okey, tahniah. Alright. So, kesimpulan dia di sini ialah tak payah tunggu pandai.
Boleh tulis, semua orang boleh tulis. Sama saja. Kalau nak tulis non kreatif pun sama juga. Tak payah tunggu pandai. Tulis dulu. Kan macam Ustaz Syuib kata tadi kan. Tak perlu deep sangat, tak perlu filosofi yang besar-besar sangat. Filosofi orang kampung pun boleh. Apa ingat saya tulis sajak tu pakai filosofi siapa? Nietzsche nak sebut pun tak boleh. Kan? Saya pakai filosofi Tok Wan saya. Bapak saya ni orang kampung je. Sekolah dekat Raja 1 je. Saya tanya dia, "Pak, kenapa Pak segan sekolah kau?" Dia, "Aku rajin je oi," dia kata. "Aku nak pergi sekolah kena bom." Anak kata apa? Sekolah tak wujud. Sekolah singkat tu, sekolah kebangsaan singkat tu biasa kena bom dengan Jepun. Aku nak pergi sekolah, jangan sekolah tak ada. Rela. Jam. Lepas tu dia masuk ni lah, sekolah pondok. Sa'adatun Darmain yang lah di mana? Di Merbuk tu, yang jadi Maktab Mahmud Merbuk tu. Dulu dia Sa'adatun Darmain, bapak saya sekolah situ lah. 3 sanawi, 4 sanawi tu kat situ. Tu yang jadi Tok Lebay, Tok Imam. Ada soalan? Kalau tak ada, sekian, terima kasih. Jika ada salah silap, mohon maaf. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.